Rakyat Malaysia paling banyak termakan mikroplastik di dunia. Kajian Amerika Syarikat mengenai rakyat Malaysia yang dikatakan makan kira-kira 15 gram mikroplastik sebulan itu membimbangkan, khususnya berhubung kesan jangka panjang terhadap kesihatan rakyat negara ini. Apa itu mikroplastik dan bagaimana kesannya menjejaskan kesihatan manusia? Setiap tahun, jutaan plastik dibuang di lautan, tetapi ia tidak hilang. Namun, ia terurai menjadi cebisan halus iaitu dikenali sebagai mikroplastik. Ia datang daripada tinggalan plastik seperti beg, botol, tayar, pakaian sintetik dan produk penjagaan diri. Pencemaran ini menyebabkan manusia mudah terdedah melalui udara, makanan dan air minuman. Hidupan laut yang menanam mikroplastik turut mengganggu rantai makanan dan menyebabkan bahan toksik terkumpul semula dalam tubuh manusia melalui proses bioakumulasi ataupun dikenali sebagai pengumpulan bahan toksik dalam badan. Korang tahu tak kesan mikroplastik sangat membimbangkan sekarang? Dia boleh masuk melalui makanan, minuman, udara. Kalau korang tahu tak, mikroplastik mengandungi bahan kimia iaitu BPA. BPA itu dia boleh merosakkan hormon kita. Dia boleh merosakkan fungsi hati dan banyak lagi penyakit yang boleh didapati daripada pencemaran mikroplastik. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Gunakan beg air, botol air dan bekas makanan yang boleh diguna semula. Elakkan straw, sudu garpu dan pinggan plastik. Gunakan sabun cair semula jadi. Pilih sabun dan deterjen berasaskan bahan semula jadi bagi mengurangkan pelepasan plastik halus ke dalam air. Pasang penapis pada mesin basuh dan sinki. Penapis scarf boleh menapis serat mikroplastik daripada pakaian sintetik sebelum air sisa dilepaskan. Okey, silakan. Pernah, cuma tak berapa pasti maksud dia. Saya rasa bahaya sebab ia boleh masuk dalam makanan laut dan akhirnya kita termakan juga. Okey, baik. Sama-sama. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama saya pada pagi ini adalah Encik Mio Saiful Aswad bin Mio Kasih, iaitu seorang panel jemputan bagi menerangkan secara lebih lanjut mengenai isu mikroplastik ini. Jadi soalan pertama saya, apa yang dimaksudkan dengan mikroplastik dan bagaimana ia terbentuk? Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Maliki atas jemputan ini lah. Okey, berbalik kepada persoalan yang ditanyakan kepada saya tadi, dimaksudkan dengan mikroplastik dan bagaimana ia terbentuk. Untuk menjawab persoalan ini ialah mikroplastik ini secebis plastik yang sangat kecil. Kemudian biasanya berukuran kurang daripada 5 ml. Ia terbentuk apabila plastik besar seperti botol, beg ataupun jaring ikan yang terurai akibat haba, kemudian cahaya matahari dan proses semula jadi. Ada juga mikroplastik ini yang dihasilkan terus dalam bentuk yang lebih kecil, seperti butiran dalam bentuk kosmetik dan deterjen. Itu yang dimasukkan sebagai mikroplastik. Okey, baik. Seterusnya soalan saya adalah, apakah risiko kesihatan jangka masa panjang yang dikaitkan dengan pendedahan kepada mikroplastik inilah? Okey, risiko terhadap kesihatan untuk jangka masa yang panjang bagi apabila kita terdedah kepada pendedahan mikroplastik ini, risikonya termasuklah gangguan endokrin ataupun hormon, iaitu potensi akibat kanser apabila bahan kimia seperti BPA dan fetalik serta kesan terhadap sistem imun. Okey, walau bagaimanapun kajian masih dijalankan, ramai pakar kesihatan menganggap mikroplastik sebagai ancaman baru terhadap kesihatan awam. Itu yang risiko bagi kesihatan. Saya rasa itu saja soalan saya. Sekian, terima kasih. Okey, sama-sama kepada Cik Maliki dan tim. Bandar yang mampan bukan sekadar indah dan moden, tapi ianya juga bebas daripada punca pencemaran. Salah satu ancaman pencemaran yang tersembunyi adalah ancaman pencemaran mikroplastik. Semakin tinggi pencemaran plastik di bandar, semakin besar risiko kesihatan kepada penduduk, terutamanya kanak-kanak dan juga warga emas.
dalam matlamat pembangunan lestari ke-11, Bandar yang mampan mesti memastikan kesihatan untuk semua. Langkah kecil hari ini boleh melindungi kesihatan generasi yang akan datang. Ingat, bandar yang sihat datang daripada komuniti yang prihatin. Anda nak tahu lebih lanjut tentang mikroplastik? Jom sama-sama kami di program Koruhai 2025 pada 4 Disember 2025 di ILKTM Sungai Buloh. Jumpa anda di sana. sana.